Filem terbaru Tarung Unforgiven. Maaf cakap, mula-mula aku akan filem ni memang nak jual muka je. Sebab kalau kau tengok, semua pelakon dia memang hello. Rupanya dia memang bagi lebih daripada tu. Ingatkan dia bagi rupa, badan ketak-ketak tu kan, memanglah elok. Rupanya air mata jantan pun dia bagi. But action tu lagi lah, macam gini dia bagi. Ni filem yang orang tengah kecoh-kecoh sekarang ni, Tarung Unforgiven ni. So bermula daripada satu organisasi ni, namanya Marga. Marga ni kira memang kumpulan yang memang hebat lah. Bawah Marga ni ada 8 orang ayah. 8 orang ayah ni sentiasa bertukar tempat tau. Tapi cara diorang untuk bertukar tempat nak naik tahta ayah ni hanya dengan satu cara je. Di mana 8-8 ni kena sediakan ayam sabung masing-masing untuk berlawan untuk diorang ni naik tahta jadi ketua paduka. Jangan main tau dengan Marga ni. Marga ni dia ada 5 rukun. Dah macam rukun negara bunyinya. Tapi fokus dalam cerita ni bukan sahaja dalam Marga ni. Kalau dah cerita Melayu ni, dia memang kena ada elemen keluarga, dia dah memang kena ada elemen sahabat, dia dah memang kena ada elemen pembalasan dendam, dan juga dia kena ada elemen kenangan-kenangan lalu tu. Dan semua elemen ni terkait antara ahli Marga dan juga ayam-ayam sabung Marga ni. Tapi macam mana terkaitnya dalam cerita ni, yang itu korang kena pergi layan dekat Pawagam sekarang. Antara benda yang aku paling suka dalam cerita ni, dia punya sempoinya jalan cerita dia tu. Dan cerita dia memang tak rumit, tak pening kepala. Satu cerita yang very straightforward, senang faham. Orang kata kalau kau keluar wayang, memang kau faham. Bab action, bab cinematic dia memang giving. Dia memang macam ada essence sikit macam dari cerita Kaha Kapla High Council tu. Bukan cerita dia sama, tapi sebab pengarah dia yang sama. Dan yang memang paling elok, yang paling aku suka sekali, ayam-ayam sabung dia tu. Memang banyak yang elok-elok. Kita love. Korang pergi tengok movie ni, korang dah tengok, korang pergi komen. Ayam sabung mana yang kau paling suka? Part mana yang korang paling suka? Let me know dekat comment section. Okay?